Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan tutorial uh, bagi fungsi baru MyRPH, iaitu fungsi rancangan pengajaran tahunan. Okay, sebelum ni, rancangan pengajaran tahunan ini hanyalah digunakan untuk disimpan sahaja. Okay, cuma pada kali ini, rancangan pengajaran tahunan di MyRPH, fungsi dia yang terbaru ialah kita akan jana RPT dan kita daripada RPT itu kita akan bina RPH. Okay. Jadi klik rancangan pengajaran tahunan di sini. Okay, dia akan keluar pop-up untuk kita login email delima yang dah kita pautkan di sini. Okay, jadi klik continue. Okay, ini ialah merupakan paparan baharu bagi rancangan pengajaran tahunan di sistem MyRPH. Ini berikut ialah merupakan kad RPT yang telah dibina oleh saya untuk subjek bahasa Inggeris, dan saya akan gunakan satu lagi. Saya akan bina satu lagi subjek, iaitu subjek sains tahun 2. Okay, di sini dia akan tengok kita punya jadual dan dia akan bina mengikut jadual kita lah. Okay, jadi kat sini di pembina RPT ni kita klik dulu. Okay, kita boleh dia gunakan tetapan minggu. Dan juga kita boleh inilah kecualikan minggu pertama persekolahan, sebab ada setengah sekolah yang mana minggu pertama tu dia ada program awal persekolahan. Okay, jadi kat sini saya nak bina untuk subjek sains tahun 2. Okay, jadi kita klik sini dan kita klik mulakan penyanaan RPT setahun. Kat sini dia akan mengambil masa beberapa minit lah untuk membina RPT. Okey, sebagaimana yang rakan-rakan guru boleh tengok, RPT untuk sains telah siap. Okay, boleh tengok minggu kedua, 25 sampai 31 hari bulan 1, berkomunikasi subjek topik berkomunikasi kemahiran moderatif dan peraturan bilik sains. Okey, kat sini dia tunjukkanlah SK dan SP yang perlu kita ajar untuk ajar murid pada minggu tersebut. Okey, jadi inilah dia RPT yang telah siap dibina. Jadi klik simpan ke Google Drive. Okey, jadi saya akan tunjukkan pula bagaimana cara nak membina RPH melalui RPT yang telah kita bina ni ya. Jadi macam saya nak bina RPH untuk kelas bahasa Inggeris saya. Okey, ada 16 RPH yang perlu saya buat untuk minggu ni. Okey, jadi saya akan binalah dulu RPH untuk bahasa Inggeris. Okey, jadi saya klik dulu RPT tahun 3. Kemudian saya nak saya akan pilih minggu keberapa yang perlu saya buatlah. Okay, macam saya sampai topik My New House. Okay, My New House minggu 17. Ya, mungkin lewat sikit sebab yalah kita ada mungkin ada kekangan untuk mengajar, so kelas ditangguhkan dan sebagainya. Jadi saya baru sampai My New House. Okay, jadi saya nak guna RPT minggu ni punya. Jadi saya klik je guna minggu 17. Okay, untuk minggu ni. Okay, kelas 3 Al-Farabi. So saya klik je bina RPH sekarang. Jadi dia akan menjana RPH untuk seminggu. Okey, RPH telah siap daripada untuk 12 hari bulan sampai 18 hari bulan. Okey, jadi kita tengok ya. Kita pergi kat utama. Kita pergi kat dashboard. Okey, daripada 16 RPH dah berkurang jadi 12 RPH dan ini ialah RPH yang telah dibuat oleh sistem. Okay, sebagai contoh, My New House, Focus Describing Location. Okay, inilah dia RPH yang telah dibina. RPH yang berkualiti tinggi dan siap untuk digunakan. Okay. Jadi itu ialah
tutorial macam mana cara kita nak guna rancangan pengajaran tahunan untuk kita jadikan sebagai RPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.